Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Baju kebaya banyaklah buci dipakai oleh anak dara sunti. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga bersatu hati. Nama diberi Nur Edina Safia binti Muhammad Roslan. Saya berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik SK Gunung Semanggul yang terletak di Semanggul, Perak. Kod sekolah saya ialah ABA 3029. Sebagai pengawas pusat sumber sekolah, buku menjadi teman rapat saya. Di dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi cerita tentang sebuah novel yang pernah saya baca. Novel ini berjudul Impian Seorang Guru Disiplin. Buku ini merupakan siri novel Hasiat Cita-Citaku yang mengisahkan tentang kepincangan hidup remaja masa kini. Novel hasil pena Ismail Haziz sangat menarik dan syarat dengan pengajaran. Ia boleh juga menjadi iktibar dalam kehidupan seharian, terutama kepada golongan remaja yang sedang meningkat dewasa. Novel terbitan Pustaka Nurani diterbitkan pada tahun 2024, setebal 148 halaman dan mempunyai sisipan kandungan 14 bab. Ayo bersama saya mengamati dan mendalami lebih dekat lagi novel ini. Novel ini mengisahkan tentang seorang pelajar sekolah menengah yang bernama Nizam. Oleh sebab ia berasa dirinya tidak mendapat perhatian daripada ibu bapanya, Nizam mula berubah sikap daripada seorang yang bersopan santun kepada seorang yang suka memberontak. Kesibukan ayahnya sebagai ahli perniagaan yang sering keluar negara menyebabkan Nizam berasa lebih bebas. Nizam semakin balik lewat, sering pontes sekolah dan bercampur dengan budak-budak nakal. Nasihat Mangah Jamilah yang menjaganya dari kecil pun tidak dihiraukan. Dihamburkan kata-kata, "Mak Ngah jaga saya bukannya percuma. Mak bapak saya yang bayar, tahu tak?" Sikap Nizam semakin keterlaluan apabila disanggup ungut guru disiplin di sekolahnya yang bernama Cikgu Fahmi. Nizam telah mengarahkan beberapa orang rakannya untuk memecahkan tingkap rumah Cikgu Fahmi. Ekoran itu, Cikgu Fahmi membuat laporan polis. Nizam ditahan oleh pihak polis atas tindakannya itu. Sejak itu, Nizam bermula insaf atas sikapnya yang menyusahkan kedua ibu bapanya. Nizam berazam untuk menjadi seorang guru supaya dia boleh mengatasi masalah disiplin para pelajar. Apa yang telah berlaku kepada dirinya boleh menjadi satu pengajaran dan iktibar. Daripada novel ini, yang boleh saya simpulkan ialah jangan sesekali kita salah sangka kepada ibu bapa kita. Ibu bapa mana yang tak sayang akan anak-anaknya? Selain itu, sifat pemaaf Cikgu Fahmi membolehkan Nizam kembali ke sekolah dan membuka lebaran baru dalam hidup Nizam. Menjadi pemaaf bukan makna kita lemah, tetapi ianya menunjukkan kita ini seorang yang berjiwa besar. Keseluruhannya, novel ini mudah dibaca dan difahami dari awal hingga nota akhir. Cuma alangkah baiknya jika novel ini berwarna dan mempunyai gambar untuk menceriakan lagi novel ini. Kesimpulannya, novel yang berjudul Impian Seorang Guru Disiplin ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh menjadi iktibar kepada pembaca yang bergolongan remaja. Ternyata dunia pendidikan masa kini amat mencabar dengan kehadiran generasi Z yang hauskan didikan yang sempurna. Sekian, terima kasih.